Ingat aku ni kuli dorang ke? Sesuka hati suruh masak kenduri. Tapi datang pukul 9 malam, sekadar nak cakap dah kenyang. Ceritanya macam ni. Pagi tadi, saudara aku call. Cakap nak datang tengah hari. Dia siap pesan. Masak lebih sikit sebab ramai nak datang sekali. Aku punyalah semangat. Dari pukul 6 pagi dah berkurung kat dapur. Lencun baju aku berpeluh depan kawah rendang. Masak lodeh. Hiris sambal goreng halus-halus. Semua lauk yang diorang request. Kaki aku punyalah lenguh sampai nak pecah urat semata-mata nak pastikan tetamu dapat makan sedap. Janjinya pukul 2 petang diorang sampai. Aku dah siap hidang atas meja cantik-cantik. Pukul 2, senyap. Pukul 5, masih tak nampak bayang. Kita orang sekeluarga tahan lapar, perut masuk angin sebab nak tunggu punya pasal. Pukul 8 malam, baru WhatsApp cakap on the way. Aku dengan bodohnya pergi panaskan balik semua lauk sebab nak diorang makan masa tengah panas lagi. Sekali, pukul 9 malam baru diorang muncul. Muka semua ceria. Tapi bila aku ajak makan, diorang selamba cakap, kita orang dah makan kat rumah jiran tadi. Kenyang sangat dah ni. Tak larat nak masuk nasi dah. Masa tu rasa macam luruh jantung aku. Pandang meja makan yang penuh tu. Seorang pun tak sudi nak rasa sikit pun lauk aku. Penat aku kacau rendang berjam-jam. Hiris sambal goreng halus-halus. Semuanya sejuk. Tak ada siapa sentuh. Memang tak ada adab. Last aku halau je diorang balik. Tak payah nak sembang lama. Penat aku belum hilang lagi. Nak kena hadap perangai tak tahu malu diorang pula. Next year, kalau family ni cakap nak datang beraya lagi, memang aku ban awal-awal.